Kalau anda lakukan 4 tips menabung ni, you just name it, berapa jumlah yang tuan-puan nak simpan pasti akan tercapai. Jadi kepada anda yang susah untuk menabung, save dulu video ni dan jangan lupa untuk follow serta share video ni supaya lebih ramai orang dapat manfaat daripada video ni. Pada mutakhir ini, ramai orang yang tak mampu menabung sehinggakan statistik Bank Negara mengeluarkan 70% rakyat Malaysia tak ada simpanan walaupun RM1,000. So saya akan kongsikan bagaimana tips menabung yang paling jitu, paling power. Kalau tuan-puan lakukan, insya-Allah tuan-puan akan dapat capai berapa pun tabungan yang tuan-puan impikan. Pertama, paksa untuk menyimpan. Setiap kali tuan-puan dapat gaji, income, apa saja sumber pendapatan, tuan-puan terus asingkan 10 hingga 15% tuan-puan punya gaji untuk tabungan. Yang kedua, lupakan. Setiap kali kita lakukan simpanan, pastikan tuan-puan lupakan yang bahawa tuan-puan ada di simpanan. Bila tuan-puan lupakan simpanan tuan-puan, menyebabkan tuan-puan terlupa juga untuk belanjakan simpanan tersebut dan menyebabkan simpanan kita semakin meningkat. Yang ketiga, konsisten. Kunci segala kejayaan dunia dan akhirat adalah konsisten. Jadi untuk berjaya dalam tabungan ataupun simpanan, tuan-puan mestilah konsisten. Tanpa konsisten, tuan-puan takkan berjaya. Dan yang keempat, ini adalah ekstra. Gunakan masa, tenaga, fikiran yang cerdas ni tuan-puan untuk cari extra income. Lakukan apa saja yang kita boleh lakukan asalkan halal dan top up tuan-puan punya tabungan. InsyaAllah tuan-puan, dalam masa 10-20 tahun tuan-puan, kalau tuan-puan konsisten menabung daripada sekarang, tuan-puan akan capai financial freedom. Sebab 1 kilogram emas bermula dengan 1 gram emas.